Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita akan bincangkan pula bab yang ketiga bagi bahagian yang kedua untuk perlembagaan persekutuan. Ada 8 perkara yang kita akan sentuh dalam perkara-perkara penting dalam perlembagaan persekutuan, di mana yang pertama kita akan lihat dahulu corak pemerintahan persekutuan. Kerajaan Malaysia menjalankan sistem kerajaan bercorak persekutuan di mana wujud pembahagian kuasa di antara pusat dan juga negeri. Itu maksud bercorak persekutuan. Ada pembahagian kuasa. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, di Malaysia kita ada pengasingan kuasa menerusi 3 badan utama, iaitu badan eksekutif atau nama lain dia ialah pemerintahan, kehakiman dan juga badan perundangan. YDPA bermakna Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara Malaysia, di mana YDPA ini akan dipilih oleh Majlis Raja-Raja melalui sistem penggiliran. Majlis Raja-Raja dia ada 9 orang sultan atau raja dan 4 orang YDPN. 4 orang YDPN ini adalah Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan juga Sarawak. Selain daripada 4 negeri ini, gelarannya adalah Sultan ataupun Raja. Tetapi untuk Negeri Sembilan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perkara kedua dalam perlembagaan persekutuan ialah agama Islam. Untuk agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, iaitu agama rasmi Malaysia. Namun, agama lain boleh diamalkan dalam kalangan pengganut mereka sahaja. Contoh, Hindu hanya untuk orang India atau Hindu sahaja. Buddha untuk orang Cina. So, dia boleh amalkan agama mereka ini dalam kalangan mereka sahaja, di mana mereka juga dilarang untuk menyebarkan agama, contoh agama Kristian kepada orang Islam. Itu sahaja larangan untuk dari sudut agama ini. Orang lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Islam boleh disebarkan kepada orang lain, tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada orang Islam kerana mereka hanya boleh mengamalkan agama mereka dalam kalangan pengganut mereka sahaja. Okay. Ketua agama Islam bagi negeri, bagi negeri ialah sultan ataupun raja, tetapi mana-mana negeri yang tiada raja atau sultan, ketua agama Islamnya ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Itu maksud ketua agama Islam bagi negeri yang tidak beraja. Bermakna yang dipegang itu adalah YDPN. Bermaksud negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan juga Pulau Pinang, ketua agama Islamnya adalah YDPA kerana mereka tiada raja. YDPA masih merupakan ketua agama Islam bagi negeri dia. Bagi negerinya. Perkara penting yang ketiga dalam perlembagaan persekutuan adalah kebebasan asasi, di mana dipecahkan kepada 2, iaitu kebebasan mutlak. Mutlak bermaksud semua orang di Malaysia bebas daripada penghambaan, tiada hamba abdi di Malaysia. Kebebasan bersyarat, dia ada syarat-syaratnya, di mana dia tertakluk kepada undang-undang. Ada 9 bentuk kebebasan asasi. Kebebasan asasi yang pertama ialah kebebasan diri, bermakna diri kita sendiri. Nyawa seseorang dijamin selamat oleh perlembagaan. Kebebasan diri ini tidak boleh dilucutkan oleh mana-mana pihak. Hak seseorang sekiranya anda ditahan, awak perlu diberitahu apakah sebab kita ditahan. Kita perlu dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam untuk mendapatkan perintah penahanan. Jika lebih daripada 24 jam, kita boleh mohon habeas corpus ataupun hak untuk melepaskan diri daripada tahanan 24 jam tadi. Dibenarkan berunding dengan peguam sekiranya kita ditahan dan maksudnya akan dibicarakan. So, kita yang ditahan ini mempunyai peluang untuk berunding dengan peguam sendiri. Sekiranya penahanan itu tidak sah, kita boleh dilepaskan. Dan jika tertuduh ditahan secara salah, dia boleh memohon habeas corpus ataupun hak untuk dilepaskan daripada tahanan tadi. Kebebasan asasi yang kedua ialah larangan perabdian dan kerja paksa. Abdi bermakna kita dipaksa kerja tanpa ada gaji. So, itu dilarang sama sekali. Kerja paksa pun tak boleh. Tetapi, bagi tujuan perkhidmatan kerahan tenaga untuk mempertahankan negara. Contohnya, join PLKN.
Itu yang pertama, itu tak apa. Yang tu untuk keselamatan dan kedaulatan negara. So kita akan ada backup bagi apa tu, macam tentera simpanan lah kononnya. Dan sekiranya dipenjarakan, jika anda menjadi seorang panduan, anda boleh dikerahkan tenaga anda untuk membuatlah apa-apa saja kerja. Okey, itu maksud pengecualian dalam pengabdian dan kerja paksa. Seterusnya, perlindungan penguatkuasaan undang-undang terkebelakang bermakna seseorang itu tidak boleh dihukum atas perbuatan masa lalu. Itu maksud terkebelakang, masa-masa yang lepas, yang hanya menjadi kesalahan pada masa kini. Kesalahan itu pada waktu inilah termaktub dia salah. Kalau dulu benda tu tak salah, tapi dia buat yang benda tu dulu. So maksudnya terkebelakang lah. Benda tu tak menjadi masalah pun dulu. Sebabnya benda itu dikuatkuasakan pada masa kini. Seseorang yang telah dibebaskan, yang ini untuk perbicaraan berulang, okay? Seseorang yang telah dibebaskan tidak boleh dibicarakan semula atas kesalahan yang sama. Contoh, dia pernah mencuri, so dia telah pun dibebaskan. Lepas tu dibicarakan semula atas kesalahan yang sama. Maksudnya kesalahan itu telah pun dibebaskan, so bebaslah dia. Sekarang mungkin ada kesalahan baru. Itu cerita lain pula. Tapi kalau kesalahan yang sama juga dan dia telah pun dibebaskan, dilepaskan daripada hukuman, bermaksud kesalahan yang tadi tidak boleh dibicarakan semula. Sebab apa? Sebab telah pun menerima hukuman. Kesamarataan di sisi undang-undang. Semua orang di Malaysia, tidak mengiralah siapa pun, sama ada pemerintah ataupun rakyat, sama di sisi undang-undang. Setiap orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata. Itu maksud sama rata di sisi undang-undang. Setiap warga negara tidak boleh ada diskriminasi disebabkan atas faktor apa? Agama, ras dan keturunan. Ras ni lebih kurang macam bangsa dan keturunan lah. Itu bermaksud kesamarataan. Dilayan sama rata. Tidak mengira apa-apa. Tidak mengira pangkat, agama, keturunan dan sebagainya. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Contoh, tidak boleh dibuang negeri. Kita duduk dekat Selangor. So, ada kesalahan-kesalahan yang dibuat ataupun ini tak ada isu dibuang daripada Selangor. So, tak boleh. Atau ditahan memasuki negara. Bermaksud negara ataupun negeri pun boleh juga sebenarnya tahu. Contohlah, saya duduk Selangor, saya nak pergi bergerak ke Pahang. Dilarang untuk masuk ke Pahang. Tak boleh. Memang tak boleh pun ada. Itu maksud larangan buang negeri ataupun larangan ataupun kebebasan untuk bergerak. Kita bebas bergerak ke mana-mana di seluruh persekutuan. Persekutuan bermaksud Malaysia berhak untuk bergerak bebas. Suka hati nak pergi mana? Boleh. Tak ada larangan. Yang keenam, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Bebas untuk bercakap ataupun bersuara. Boleh membentuk persatuan mengikut masing-masing lah. Macam contoh nak buat persatuan sekian-sekian untuk pihak sekolah buat PIBG. Boleh buat. Lepas tu berhak berhimpun secara aman tanpa senjata. Yang penting nak himpun boleh tapi aman dan tiada senjata. Boleh saja boleh. Tetapi sekatan ini atau kebebasan ini boleh disekat melalui undang-undang atas beberapa faktor. Yang pertama, sekiranya melibatkan isu keselamatan persekutuan, boleh disekat. Ketenteraan awam juga boleh disekat. COVID hari itu, kesihatan awam bila berlaku COVID, kita disekat untuk bergerak ke mana-mana tempat. So itu maksud bergerak ataupun berhimpun. Tak boleh berhimpun sewaktu COVID. Itu atas dasar kesihatan awam. Penghukuman pesalah. Pesalah, kalau dia bersalah, dia akan dihukum. So dia akan bermaksud dia tidak boleh bercakap sewenang-wenangnya atau boleh berhimpun. Okey, peruntukan imigresen bagi Sabah dan juga Sarawak. Yang ini kita akan belajar dengan lebih lanjut di bawah Malaysia Agreement 1963, iaitu perjanjian Malaysia ada menceritakan tentang peruntukan imigresen bagi Sabah dan juga Sarawak. Kebebasan asasi yang ketujuh ialah kebebasan beragama. Semua agama bebas untuk mengamalkan agama masing-masing, tetapi ada pengecualian kepada agama lain. Dilarang sama sekali untuk menyebarkan ajarannya kepada orang Islam. 8.
hak berkenaan pendidikan. Setiap agama, contoh agama Islam, Hindu, Buddha ini berhak untuk menubuhkan institusi pendidikan, tetapi bagi level kanak-kanak sahaja dalam kumpulan mereka sahaja. Maksudnya Islam untuk orang Islam, Hindu untuk orang Hindu, Cina, Buddha untuk orang Buddha. Tidak ada diskriminasi dalam kemasukan murid atau pembayaran fee. Fee ini ialah yuran. Maksudnya kalau dia ni orang Cina tak boleh masuk sekolah ni, dia ni orang Melayu tak boleh masuk sekolah ni. Tak ada, dia bebas. Okay? Pemberian bantuan kewangan kepada institusi awam untuk penyelenggaraan dan juga pendidikan. Bentuk yang terakhir ialah hak terhadap harta. Tiada warga negara boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Contoh, dia ambil harta tu tidak dengan cara yang tidak sah. Bermaksud bila tidak sah, dia punya harta itu boleh ditarik semula. Pengambilan ataupun penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan adalah dilarang. Ambil secara paksa dan tak dapat pampasan, tak boleh. Nak ambil boleh, tetapi kena beri pampasan. Sekarang kita akan pergi kepada perkara penting dalam perlembagaan persekutuan. Perkara yang keempat ialah kewarganegaraan. Untuk tajuk ini pun dia ada cabang dia. Yang pertama, cara untuk peroleh kewarganegaraan, dan yang kedua, cara untuk menamatkan kewarganegaraan seseorang. Cara untuk mendapatkan kewarganegaraan dia ada 4, tak silap saya, 4 kot. Yang pertama, menerusi kuasa undang-undang, di mana seseorang itu lahir sebelum tarikh 16 September 1963 ini adalah tarikh Hari Malaysia. Yang kedua, lahir pada bermaksud 16, pada 16 atau selepas 16 hari bulan 9. Contoh bermakna 17 hari bulan 9 1967. Itu maksud selepas tarikh tersebut, dan mempunyai kelayakan seperti yang dinyatakan dalam jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Itu cara kuasa undang-undang yang kedua. Ataupun cara yang ketiga, seseorang yang lahir di luar negara, dia lahir dekat Australia, tetapi ibunya adalah orang Malaysia atau warga negara Malaysia, maka, yang ini refer pada ibu tau, maka anak tersebut boleh mendapatkan kewarganegaraan menerusi kuasa undang-undang. Apabila mencapai 18 tahun, dia perlu untuk angkat sumpah dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang memadai saja. Okey, itu bagi nombor 3. Cara kedua pendaftaran, yang ini merujuk kepada isteri ataupun wanita bersama dengan anaknya. Okey, anaknya tadi Isteri warga negara. Isteri warga negara bermaksud lelaki itu warga negara Malaysia. Okey. Berkahwin dengan orang asing dan perkahwinan tersebut masih wujud dan didaftarkan di Malaysia. Okey, itu maksud A. Telah bermastautin 2 tahun sebelum permohonan, bermakna bermastautin menetap di Malaysia selama 2 tahun sebelum tempoh permohonan. Berniat untuk terus menetap di Malaysia atau bermastautin dan berkelakuan baik. Ini cara yang pertama bagi isteri warga negara. Lelaki Malaysia kahwin dengan orang asing. Macam mana isteri ni nak dapatkan taraf kewarganegaraan? Dia boleh dapatkan menerusi pendaftaran, dan ini adalah syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Itu situasi yang kedua. Anak itu berumur di bawah 18 tahun, di mana ibu atau bapanya merupakan orang Malaysia. Pemohon mestilah ibu atau bapa dia atau penjaga bagi anak ini. So, dia boleh dapat taraf kewarganegaraan menerusi pendaftaran. Situasi yang ketiga. Kalau tadi anak berumur kurang 18 tahun, anak berumur kurang 18 tahun, okey, ini lebih kurang sama je, tetapi dia lahir sebelum Oktober 1962, telah pun menetap di persekutuan, juga boleh didaftarkan menerusi pendaftaran. Untuk situasi D, anak itu berumur lebih 18 tahun, lahir di persekutuan sebelum Hari Malaysia iaitu 16 September 1963. Menetap di persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan
ataupun secara agregatnya tidak kurang daripada 5 tahun. Yang ni ada 2 syarat. Satu, menetap di Malaysia 7 tahun ataupun secara agregat sekurang-kurangnya 5 tahun. Berniat untuk tinggal di Malaysia, berkelakuan baik, ada asas menggunakan bahasa Melayu dan mesti mengangkat sumpah taat setia kepada negara. Maka anak yang berumur 18 tahun ke atas tapi dia mesti lahir dekat Malaysia sebelum hari merdeka. So, dia boleh mendapatkan kewarganegaraan menerusi pendaftaran. Naturalisasi iaitu masukan. Pemohon ini mestilah berumur 18 tahun ke atas dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama, telah menetap selama 10 daripada 12 tahun atau selama tempoh yang dikehendaki. Contoh, kerajaan tetapkan pastikan duduk di Malaysia selama 11 tahun. Okay, itu maksud selama tempoh yang dikehendaki oleh kerajaan lah. Berniat untuk bermastautin tetap, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan dalam bahasa Melayu. Cara yang terakhir untuk mendapatkan kewarganegaraan ialah pencantuman wilayah, di mana penggabungan wilayah sempena Hari Malaysia bagi warga negara Singapura, United Kingdom, warga negara Sabah dan juga Sarawak, serta pemastautin tetap yang menetap di Sabah dan juga Sarawak boleh mendapatkan kewarganegaraan semasa berlakunya pencantuman wilayah itu tadi sempena Hari Malaysia. Di bawah kewarganegaraan, kalau tadi kita dapat cara untuk dapat, sekarang ini cara seseorang itu akan dilucutkan atau ditamatkan kewarganegaraan. Yang pertama, sama ada kita melepaskan ataupun menolak. Kita sendiri yang melepaskan secara rela hati. Itu cara penamatan yang pertama. Seseorang warga negara itu mestilah berumur 18 tahun ke atas, sempurna akal, bermakna waras. Dia ingin memohon kewarganegaraan negara lain, baru nak mohon, belum lagi dapat. Ini bermaksud dia rela hatilah sebab dia baru nak mohon warga negara lain. Kerajaan Persekutuan boleh untuk menangguhkan ataupun menahan ataupun menolak permohonan seseorang itu jika pelepasan itu boleh memudaratkan kepentingan negara. Penamatan kewarganegaraan untuk cara dilucutkan. Dilucut ni lebih kepada paksaan. Berbeza dengan tadi yang menolak ini, kalau cara yang pertama iaitu lepas dan tolak, dia secara rela hati. Okay? Tapi untuk yang dilucut ni, dia agak keras sikit. Bermaksud secara paksaan. So, situasi yang pertama, jika seseorang itu memperoleh atau menggunakan keistimewaan negara asing, dia kewarganegaraannya akan dilucutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Malaysia yang menetap di luar negara melebihi 5 tahun dan dia ini tidak mendaftarkan keberadaannya di Pejabat Kedutaan Malaysia di sana. Contoh, kita ada Pejabat Kedutaan Malaysia di New Zealand contohnya. Ada orang Malaysia yang menetap di New Zealand melebihi 5 tahun dan dia ini tidak daftarkan dirinya di Kedutaan Malaysia di New Zealand. Bermaksud kewarganegaraan dia boleh dilucutkan menerusi pelucutan kewarganegaraan. Situasi yang ketiga, seorang perempuan mendapat kewarganegaraan Malaysia, bermaksud dia orang Malaysia lah. Kemudiannya memperoleh maksudnya dapat warga negara asing. Sebab apa? Sebab dia kahwin lain. Maksudnya dia kahwin dengan orang asing ke, so dia dapat warga negara, contohlah kahwin dengan orang UK, dapatlah kewarganegaraan UK. Bila dah dapat, sebab kita tak boleh ada dua kewarganegaraan, tidak boleh ada dua kewarganegaraan, salah. Bila dia dapat warga negara UK, secara automatik kewarganegaraan Malaysia akan dilucutkan. Situasi yang keempat, yang ini adalah perempuan atau wanita asing berkahwin dengan orang Malaysia. Okay. Bila mana suami dia tu meninggal ataupun diceraikan, perkahwinan dibubarkan, bermaksud berlaku penceraian di antara warga negara Malaysia lelaki dengan perempuan asing sebelum 2 tahun ulang tahun perkahwinan tersebut, maka kewarganegaraan bagi wanita asing itu tadi akan dilucutkan. Situasi yang kelima dia agak panjang.
Seseorang memperoleh kewarganegaraan secara pendaftaran. Bermaksud dia bukan orang pure Malaysia. Tak. Dia masuk secara pendaftaran. Bermaksud yang ini khas untuk wanita. Ataupun melalui naturalisasi, iaitu kemasukan. Dibuktikan orang ini tidak setia kepada negara, terutamanya ketika berlakunya peperangan. Okay? Dan wanita ini atau orang ini telah dihukum penjara di luar negara. Tidak kurang daripada 12 bulan, bermaksud dia dipenjarakan di luar negara selama 5 tahun. Maksudnya lebih daripada 12 bulan. Atau didenda kurang daripada RM5,000, denda tidak kurang. Denda tidak kurang bermaksud dia dipenjara 5 tahun dan didenda pula sebanyak RM10,000. So dah lebih RM5,000. Dan dia ini tidak mendapat pengampunan, maka kewarganegaraan dia akan dilucutkan. Situasi yang terakhir, seseorang itu adalah warga negara dan kewarganegaraan seseorang itu dilucutkan bila dia hilang kewarganegaraan. Contoh, ibu ini hilang kewarganegaraan secara automatik je. Anak-anak yang berumur kurang daripada 18 tahun turut dilucutkan. Contoh, ibu dia ada anak 3 orang yang berumur 16, 9 tahun dan 3 tahun. So, ketiga-tiga anak ini turut dilucutkan kewarganegaraan dia sebab ibunya dilucutkan warga negara. Perkara penting yang kelima dalam Perlembagaan Persekutuan ialah pilihan raya. Pilihan raya akan dipecahkan kepada 2 peringkat, di mana peringkat persekutuan dikenali sebagai pilihan raya umum atau PRU yang diadakan 5 tahun sekali. Okay. Di peringkat negeri dipecahkan pula kepada 2. Kita ada pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil, yang ini bila berlaku kematian adun tertentu, so dia akan buat PRK lah. Seterusnya, Badan Kehakiman. Sistem kehakiman dikendalikan oleh mahkamah. Dan di Malaysia kita ada 2 jenis mahkamah, iaitu mahkamah syariah dan juga mahkamah awam. Fungsi utama Badan Kehakiman adalah untuk mengendalikan kes-kes yang dihadapkan oleh pendakwa raya ataupun peguam sivil. Perkara yang ketujuh ialah bahasa kebangsaan, di mana di bawah perkara 152 kita telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi bahasa lain boleh digunakan dan diajarkan kepada semua orang, tetapi bukanlah untuk tujuan rasmi negara. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa rasmi untuk urusan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa awam, yang ini ialah di peringkat kerajaan tempatan atau nama lain ialah PBT, pihak berkuasa tempatan. Perlembagaan Persekutuan juga mewujudkan kedudukan keistimewaan bagi orang Melayu dan juga Bumiputera, Sabah dan juga Sarawak. YDPA agunglah bertanggungjawab melindungi kedudukan orang Melayu dan hak negeri Sabah dan juga Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Menerusi perkara 153, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan beberapa keistimewaan di mana orang Melayu, Sabah dan Sarawak ini boleh memegang jawatan dalam perkhidmatan awam, diberi beasiswa, iaitu untuk pelajaran, pemberian permit dan juga lesen, keistimewaan pendidikan dan juga latihan. Untuk slide ini iaitu ringkasan pembahagian kuasa di antara senarai persekutuan negeri bersama serta senarai tambahan Sabah dan juga Sarawak. Sila rujuk buku masing-masing kerana senarai ini sangat banyak. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk bab yang ketiga bagi bahagian yang terakhir iaitu Perjanjian Malaysia 1963 untuk video yang akan datang. Terima kasih.